sebenarnya dia sangat memukau lah. Dan kalau Bella nak cek ketenangan, Bella rasa dia akan datang balik. Moh kita. Selamat datang ke Perak. Saya, Kamal Adli, Ketua Geng Bijak Berbajet anda ataupun GBB. Sekarang berada di Ipoh, Kota Penuh Warisan. Adakah Ipoh ni dapat menjadi destinasi berbajet saya untuk beraktiviti, makan dan juga menghabiskan masa? Tak apa, kita relax dulu kerana saya akan ditemani ahli Geng Bijak Berbajet saya, Nabila Razaleh! Nabila sini. Sorry. Hai. Apa yang Bella faham tentang bijak berbajet? Okay, bijak berbajet bagi Bella dia macam isi minyak petrol. Bila kita isi minyak petrol ni, selalunya kita akan dapat mata ganjaran. Dan bila sampai satu tempoh tu, ganjaran kita dah banyak, kita boleh tembus ganjaran yang lagi besar. Ini memang mantap, memang bijak betul lah Bella ni. Kita bukan nak dengar Bella ni cakap kosong je tau. Bella ready? Dah bersedia? Sekarang ni dekat Kamal ada. Ada 3 sampul bajet kita kat dalam ni. Okey, Bella akan tarik satu dan dalam tu adalah bajet yang kita akan sama-sama gunakan hari ni. Jadi pilih satu. Ambil yang pertama lah. RM100 je. Macam sekarang ni kita tengok macam mana Bella optimumkan pengalaman kita hari ni dengan kita berbelanja RM100 ni je. Sabaran di sahur. Okey, sekarang ni Bella nak bawa ketua GBB kita ni pergi satu tempat padu. Okey, jom. Bella, bye sayang. Bye mama. Bella. Siapa? Suami dengan anak yang tercinta. Oh, ya ke? Tak sangkut langsung tau. Internet laju. Pakai hotlink juga ke? Mestilah. Bella ada hotlink prepaid, ada postpaid juga. Dah. Ni sekarang ni nak isi peluk dulu. Itulah. Ya, sebab tu juga Bella bawa Kamal datang ke Kin Long Valley ni. Satu tempat ada banyak aktiviti menarik. Sebab Bella, korang tip bijak berbajet daripada Bella, cari tempat makan yang boleh jalan-jalan, ada tarikan pelancong dalam satu kawasan macam ni. Daripada bukan selalu kita dapat makan tepi gua. Ya, semua orang dulu je kan? Ya, betul. Daripada ni tengok orang puas hati makan sendiri kan. Cuma satu lah Kamal. Apa? Tak ada ke cara lain untuk kita dapatkan ganjaran? Takutlah Jojong kena cuci pinggan pula. Takkanlah kamu nak biarkan Bella cuci pinggan. Takkan. Cuci gua ni je. Bijak macam ni kamu suka. Sebab, okey, hari ni hari apa? Ahad. Hari Ahad. Hari Ahad ni sebenarnya macam hari durian untuk pengguna hotlink. Okay. Macam Bella macam kamu, tak kisahlah prepaid ke postpaid ke, kita boleh putar roda menang Ahad. Oh, yang tu. Bella tahu. Okey, setiap hari Ahad, Bella masuk aplikasi hotlink tau. Lepas tu tekan menang Ahad, tekan putar. Lepas putar tu, Bella ada peluang untuk menang voucher kopi, voucher ayam goreng, internet, telefon pintar percuma. Semua Bella boleh dapat setiap hari Ahad tau, barang percuma. Ni tips GBB yang kedua. Selagi boleh tembus benda percuma, buat apa nak beli? Betul. Tengok ni. Kamu dapat voucher ayam goreng. Nampak tak? Dia sambil-sambil minum kopi, makan roti dengan Bella kat tepi gua ni, dapat tebus hadiah percuma. Okey, sekarang ni Bella nak bawa Kamal pergi Tasik Cermin. Kat sebelah ni je. Tiket pun RM7 je tau. Poket dah selamat dah. GBB ni kan bijak, optimumkan duit. Lagipun, berdasarkan apa yang Bella tengok dekat TikTok lah kan. Dekat sini ada 2 Tasik Cermin tau. Apa beza dia? Nak tahu? Jom. Bella, Ya. makan dah. Pusing-pusing pun dah. Betul. Jadi sekarang ni jom kita kira bajet kita. Tadi kita makan dekat kedai kopi Kin Long, bajet kita RM32. Oh, lepas tu tiket masuk untuk ke Tasik Cermin RM14. Oh, naik bot tadi seorang RM25. Pada RM100 kita ada baki RM4. RM4 ni pula Bella kita boleh beli pas internet hotlink untuk satu hari. Maksudnya sekarang ni misi Bella dah berjaya. Daripada makan, aktiviti dan juga hotlink, kamu rasa bagi 9/10 Bella. 9/10. Betul ni? Ya, memang banyak. Maksudnya, geng GBB ni dia bukannya kena kod tau, tapi bijak. Okey, kita bukannya cari benda yang murah semata-mata. Tapi kita cari tempat yang unik, yang menarik, but at the same time, harga yang masuk akal. Perak kita dah berjaya tawan dah. Kita dah buat semua dah. Masuk gua kita dah. Kita naik bot atas cermin pun dah. Semua kita dah buat. Jadi sekarang ni kita nak bagi tahu anda kalau ada tempat-tempat menarik, tempat makan yang luar biasa, tolong bagi cadangan pada kami. Komen dekat bawah. Korang tu geng bijak berbajet macam kami tak? Jom sertai hotlink sekarang. Pilihan utama geng bijak berbajet. Saya Ketua GBB, Kamal Adli. Dan saya Nabila Razali. Kami nak mengundur diri dulu, okey? Kita jumpa lagi. Baik.